lampu ni dia ada banyak mood cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, yang ni yang paling terang. Untuk guna waktu malam, lampu ni memang sangat padu. Dan dia punya warna lampu, korang boleh adjust dekat bahagian sini. Sebab, dia punya lampu ni, LED dia ni campuran warna kuning dan warna putih. Jadi, korang boleh adjust warna kuning, warna putih dan warna oranye. Yang ni lampu kerja yang korang boleh gantung dengan macam-macam cara. Yang ni version baru tau. Saya ada sebiji lagi yang version lama. Version lama ni dia punya kaki dia ni kecil sikit. Kalau yang baru, dia kaki dia lebih besar dan dia lebih stabil. Yang ni dia lebih smart sikit. Untuk letak dekat meja, memang sangat-sangat mudah. Dia ada kaki macam ni, korang boleh jadikan sebagai desk lamp. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable macam ni, banyak mood cahaya dan mudah untuk gantung, macam-macam cara boleh. Korang boleh cek lampu kerja ni dekat link video.